Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Al-Akif bin Asri, wartawan SPTV Channel. Hari ini merupakan hari pertama kejohanan kriket MSS Pahang 2026 bawah 12 tahun. Kejohanan ini berlangsung dari 20 hingga 23 Julai bertempat di SP Oval dan Instar Oval. Pada jam 9 pagi, perlawanan pertama membuka tirai kejohanan. Di Instar Oval, aksi melibatkan pasukan SK Kerambit menentang SK Pramujaya serta SK Iskandar menentang SK Mela. Sementara itu, di SP Oval A, SISP SMK Seri Pekan berhadapan dengan SK Jalan Bahagia dalam satu perlawanan yang berlangsung dengan penuh semangat. Keempat-empat perlawanan berlangsung dengan penuh semangat apabila setiap pasukan mempamerkan kemahiran dan strategi terbaik untuk memulakan kempen mereka dengan kemenangan. Sepanjang sesi pagi, para pemain menunjukkan disiplin dan kerjasama yang baik. Sorakan daripada guru pengiring, jurulatih dan rakan sepasukan turut memeriahkan suasana kejohanan. Selepas tamatnya sesi pagi, kejohanan diteruskan pada waktu petang dengan 4 lagi perlawanan peringkat kumpulan. Pada sebelah petang, 2 lagi perlawanan berlangsung di SP Oval. Di SP Oval A, SK Jalan Bahagia berhadapan dengan SK Lepahili 3 dalam saingan kumpulan B. Manakala di SP Oval B, SK Sungai Baging menentang SK Limau Purut bagi aksi kumpulan D. Kedua-dua perlawanan berlangsung dengan penuh semangat apabila setiap pasukan berusaha mengutip mata penting untuk meningkatkan peluang mara kepusingan seterusnya. Para pemain mempamerkan aksi yang bertenaga di samping mengekalkan semangat kesukanan dan kerjasama sepanjang perlawanan berlangsung. Secara keseluruhannya, hari pertama kejohanan kriket MSS Pahang 2026 berlangsung dengan lancar. Kejohanan ini bukan sahaja menjadi medan pertandingan, malah menjadi platform untuk memupuk semangat kerjasama, disiplin dan kesukanan dalam kalangan murid sekolah rendah. Esok, kejohanan akan diteruskan dengan baki perlawanan peringkat kumpulan sebelum memasuki saingan suku akhir. Saya Ahmad Al-Akif bin Asri, wartawan SPTV Channel. Sekian, terima kasih.